Start hari Rabu 15 April 2026, penjawat awam dah boleh kerja dari rumah. Tapi tak semua layak tau. Jom saya explain siapa yang layak dan yang terkecuali. Pegawai yang layak work from home berikutan konflik Asia Barat mestilah berkhidmat di wilayah KL, Putrajaya, Selangor dan semua ibu negeri. Jarak perjalanan sehala dari pejabat ke rumah pula kena lebih 8 km. Penjawat awam kontrak dan MyStep pula kena rujuk ketua jabatan masing-masing untuk tahu kelayakan. Kalau rasa video ni bermanfaat untuk penjawat awam lain, share dan repost sudah siap-siap. 3 sektor yang dikecualikan termasuklah keselamatan dan pertahanan macam ATM, PDRM, penjara dan banyak lagi, sektor kesihatan macam pegawai perubatan, jururawat dan lain-lain, serta sektor pendidikan yang terlibat dengan sesi persekolahan. Bila hari yang kena work from home? Negeri yang cuti pada hari Ahad akan work from home Selasa, Rabu dan Khamis. Yang cuti hari Jumaat pula work from home hari Isnin, Selasa dan Rabu. Ingat tahu, pegawai kena kerja dekat rumah yang dah didaftarkan dalam Hermes sahaja. Tempat lain tak dibenarkan. Jadi, pastikan anda rekod kehadiran dan lokasi guna sistem SpotMe. Make sure login setiap 1 jam untuk ketua jabatan pantau. Kalau si keliru, boleh komen soalan kat bawah. Okay? It's time to explain. Jangan lupa repost dan follow.